Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ustazah. Hari ni Ustazah ada bawa apa ni? Robot ke? Robot ya. Ustazah bagi wuduk Tron. Menarik tak robotnya? Menarik. Ajar tajuk wuduk guna robot ni. Nama dia wuduk Tron. Okey, first kali Ustazah nak semua buat kumpulan masing-masing. Okey, dah buat kumpulan masing-masing? Dah. Okey, kita akan mulakan dengan tangan kanan. Tangan kanan ni ada cara-cara berwuduk. Okey, cara-cara berwuduk ada berapa? Tak tahu kan? Kat sini kita akan belajar. Okey? Lepas tu, kamu semua akan buat terus amali. Kat sini apa tak? Ada air dekat sini. Ada paip. Okey, lepas tu lepas tu buatlah ikut kumpulan. Okey, lepas tu kena jawab soalan. Kat sini ada macam puzzle lah. Kena masukkan gambar tu ikut turutan. Okey, lepas tu Ustazah akan bagi VR. Okey, VR ni kamu boleh tengok simulasi macam mana cara berwuduk dengan betul. Betul tak kamu buat tadi amali tu? Okey, boleh murid-murid? Boleh. Lepas tu murid-murid akan pergi kepada tangan kiri. Tangan kiri apa dia? Kita akan belajar hukum berwuduk. Okay, lepas tu kita terus buat latihan. Nah, dekat tangan ni ada latihan dah siap-siap. Nanti murid-murid jawab ikut kumpulan masing-masing. Boleh? Boleh. Okay, kita akan pergi kepada kaki kanan. Kaki kanan ni dia adalah perkara makruh ketika berwuduk. Okay, nanti murid-murid akan belajar. Lepas tu dekat situ nampak tak dia ada button. Nanti kena jawab soalan. Betul ke salah? Okey, boleh? Okey, lepas tu kiri pula. Kaki kiri pula apa dia? Perkara yang membatalkan wuduk. Kat situ pun ada juga nota. Lepas tu murid-murid boleh jawab soalan ikut kumpulan masing-masing. Okey, lepas tu habis dia semua, cikgu ada satu game. Kita tengok dekat bahagian perut dia. Kat perut dia ada apa ni? Monopoli Ustazah. Monopoli. Apa yang dapat jawab nanti boleh ambil hadiah dekat kepala dia. Kat kepala dia ni ada hadiah macam-macam. Nanti boleh ambil. Menarik tak? Menarik. Ustazah. Nak main Ustazah. Okey, jom kita